Assalamualaikum. Tolong apa sama-sama rojeng lagi ni. Dalam 9 suku macam tu kita mulakan ya. Boleh, boleh, insyaAllah. Hmm. Hello, Assalamualaikum. Kita mula okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Saya kena mulakan cepat sebab sekejap lagi saya ada appointment jadi agak berkejar lah jadi sambil-sambil tu saya harap sama-sama panggil yang lain, PM yang lain ajak ke dalam sesi MSB hari ini sebab rugi kan kita dengar sendiri tapi tim kita tak ada bersama dan mereka tidak dapat mendengar sekali. Mungkin pagi ni ada yang tak perasan WhatsApp dan sebagainya kan. Jadi minta tolong sama-sama call dan ajak mereka untuk masuk Baik. Jadi insya-Allah pagi ni kita berkongsi tentang seni mencipta peluang seni mencipta peluang. Jadi uh, sorry. Jadi kenapa saya terpanggil untuk berkongsi tentang tajuk ni sebab uh, baru-baru ni saya Puan Hati kita pergi ke Terengganu kan. Jadi uh, kita berjumpa dengan Cik Imat ditakdirkan Allah kita berjumpa dengan Cik Imat dan kita tengok macam mana apa ni. Sekejap saya tak ada suara.
macam mana uh, dai-dai lain, dai-dai daripada tim lain mencari peluang. Macam-macam benda yang saya sendiri belajar daripada apa yang Encik Imat kongsi. Masing-masing mencari peluang yang mana kita takkan tahu um, wujudnya peluang sebegitu. Kalau kita tak teroka, dan apa kita panggil sentiasa untuk mencari info-info baru untuk menambah baik perkhidmatan kita. Jadi uh, sekejap, sorry. Jadi ada dalam ni Zain Kak Nora Jadi PM lagi dan yang lain sambil-sambil kita dalam sesi ni supaya lebih ramai orang uh, mengambil peluang untuk jadi versi yang lebih baik dari diri kita sekarang lah. Okey, baik. Jadi uh, hari ni topik kita adalah tentang daripada zero ke hero. Tapi of course nak jadi hero dia perlu bermula dengan zero. Setuju tak? Nak jadi hero kena bermula dengan zero. Siapa setuju? Siapa tak setuju? Nak jadi hero kita kena bermula dengan zero. Boleh tak komen sikit? Okay, nak jadi hero, kita kena bermula dengan zero. Jadi, bila kita tahu kita zero, baru kita ada rasa, baru kita bukan ada rasa, rasa penting lah. Kita um, kita panggil, ada rasa lah, ada keinginan untuk berubah menjadi hero. Itu yang pertama. Kalau kita tak ada rasa macam tu, memang kita takkan jadi hero selama-lamanya. Itu satu benda. So, keinginan tu penting. Keinginan untuk menjadi hero itu penting. Supaya kita mengambil langkah untuk ubah diri kita daripada zero kepada hero. Jadi, ramai perunding sebenarnya masuk industri pewarisan ni yang tak ada pengalaman sales. Saya tak nafikan dalam MSB pun ramai yang tak ada pengalaman sales. Ada yang ada pengalaman sales macam Zain, Kak Ati, ada pengalaman sales kan. Jadi, tapi ada orang yang tak ada pengalaman sales. Which is pagi ni pun tak ada. Orangnya pun tak masuk kan. Ada yang tak ada pengalaman sales. Jadi, tak ada pengalaman sales, tak ada network, tak ada keyakinan, tak ada pelanggan. Tapi yang membezakan mereka yang berjaya adalah mereka mencipta peluang. Kalau kita tahu kita tak ada pengalaman sales, kita tak ada network, kita tak ada keyakinan. Jadi kita perlu biarkan je. Kalau nak jadi hero, kita kena berubah lah. Sebab kita tahu kita zero. Kita zero network, kita zero pengalaman sales, kita zero keyakinan. Tapi kalau nak jadi hero, kita memang kena cari peluang untuk ubah. Siapa pernah dengar perkataan resourcefulness kan? Resourcefulness. Siapa pernah dengar nanti boleh Google lah. Dia cipta resources tu. Resources tu sebenarnya kalau pada mata kasar tak ada. Tapi dia cipta sumber-sumber tu. Sebab Allah tak zalim. Setiap orang memang dia ada kekurangan, dia ada kelebihan masing-masing. Saya ada kekurangan saya. Kak Ati bukan ada kelebihan Kak Ati. Dari benda yang saya tak ada kelebihan tu. Jadi setiap orang Allah cipta tu takkan sama. Jadi that's why kita kena jadi orang yang resourcefulness tu lah. Orang yang memang mengguna pakai segala apa yang yang baik yang Allah bagi tu untuk turn diri dia menjadi hero, menjadi orang yang lebih baik lah, untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi yang membezakan kita sebenarnya adalah sama ada kita ni menunggu peluang atau kita ni mencipta peluang. Jadi kena kadang sit down, tengok balik diri kita. Saya sendiri kadang uh, saya saya suka saya cuba untuk tengok contohnya kita tengok orang tu berjaya kan, kita tengok apa yang membezakan kita dengan dia, attitude dia tu macam mana, perangai dia tu macam mana. Kadang kita nampak hampir sama je dengan kita, jadi kenapa dia boleh berjaya. So kita kena cari benda tu.
Kita kena cari benda tu untuk turn diri kita tu jadi lebih lebih baik, lebih baik jadi hero. Okey. Jadi rezeki tak akan datang pada orang yang menunggu, tapi rezeki datang pada orang yang mencipta sebab. Jadi uh, saya sendirian nampak bila kita pergi ke Terengganu hari tu dengan Kak Ati, kita berjumpa dengan Cik Imat, okey. Dai-dai daripada tim lain, okey. Ramai sebenarnya yang kita panggil tu mohon dengan wasiat. Sebenarnya kita boleh mohon bajet tau. Dia orang mohon bajet dengan wasiat. Tapi kena ada pembuktian lah. Kena ada pembuktian lah. Contoh, dia orang buat projek rakan mawaris korporat dengan Persatuan Penduduk. Contoh, dai tu dah close lah, dah bantu penduduk taman tu untuk buat pewarisan. Jadi dekat situ dia nak bagilah manfaat tu kan, rakan mawar korporat kan, kita boleh bagi manfaat kan 5% kepada organisasi. So dia sign up lah, dia sign up apa kita panggil Persatuan Penduduk tu sebagai rakan mawar korporat dia. Tapi pada masa yang sama, diorang propose kepada Wasia untuk dapatkan dana. Diorang nak buat program. Contoh taman ini contoh taman yang aktif lah. Persatuan Penduduk tu selalu buat program. So dia dapatkan dana daripada Wasia untuk sponsor dia punya program dekat taman tu. Dekat taman kan kadang-kadang ada program kan. Ada taman-taman yang kadang-kadang program jamuan raya lah, program apa, sukan dan sebagainya kan. Dia nak aktifkan persatuan penduduk dia. So dia dapatkan wasiah untuk sponsor program tu. Tapi wasiah Encik Imat akan buat kertas kerja. Buat kertas kerja, okey, kertas kerja, dalam kertas kerja Encik Imat dia akan nampakkan lah, okey, dan ini tinggal di sini dan dia dah bantu pun penduduk situ. Buat perancangan, berapa jumlah perancangan. Jadi biasalah bila kita nak mohon bajet, kita kena tunjuk kita punya, kita panggil perancangan, apa yang wasiah akan dapat, dan sebagainya. So dekat situ dia kena ada satu komitmen lah. Okey, projection, berdasarkan kes ni dia dah berjaya bantu, mungkin penduduk sekitar tu bertaraf macam mana, B40, sorry, M40, T20 dan sebagainya. So berapa kita panggil anggaran perancangan yang kalau wasiah agree untuk sponsor part of the program dekat situ, uh, Wasih akan dapat timbal balik dari sudut jumlah perancangan yang, dan ini akan bantu kawasan tu untuk buat. Faham tak? Jadi itu orang yang mencipta peluang. Peluang tu tak akan datang kalau kita tak explore benda tu. Peluang tu tak akan datang. Kalau kita tunggu, hmm, tunggulah. Kalau ada orang PM kita, ada orang tanya, adalah. Kalau tak ada orang PM kita, tak adalah. Itu memang menunggu peluang. Sebab zaman sekarang nak tunggu peluang dah sukar. Semua orang kejar. Semua orang kejar peluang tu. Jadi bila kita tunggu orang lain kejar, agak-agak kita dapat tak? Agak-agak kita dapat tak? Orang lain kejar, kita tunggu. Memang tak dapat lah. Jadi kita memang kena kejar. Jadi dekat situ saya nampak kita kena ada mindset untuk mencari peluang. Peluang tu tak akan datang pada kita. Jadi itu antara contoh-contoh yang kita boleh explore. Kalau kita nak sesuatu daripada apa kita panggil, nak sesuatu daripada nak sesuatu lah, nak sesuatu benda, kita kena kita panggil usaha. Usaha tu banyak resource yang kita boleh cari sebenarnya. Macam tu lah kita takkan tahu, rupanya Wasiah boleh je sponsor. Tapi secara timbal balik kita kena tunjukkanlah result. Kita kena tunjuk result. Jadi contoh nak dapatkan apa, bus-bus percuma. Wasiah sebenarnya kan kadang ada bus kita nak masuk hospital kena bayar. Nak masuk hospital biasa kena bayar kan. Biasa tempat-tempat yang berkualiti kalau kita nak buka bus kita kena bayar. Tapi dekat situ macam mana kita nak mencari peluang tu? Boleh dapatkan wasiat untuk sponsor bus tu, tapi kita kena bagi result lah. Jadi benda tu sebenarnya bagus sebab kadang-kadang kalau kita tak push diri kita, kita rasa macam risau pula aku sekarang aku tak dapat bagi result. Jangan risau, buat je lah dulu, kita takkan tahu, betul? Kita takkan tahu, kita buat dulu. Kita buat dulu. So kita kena ada benda dalam hidup kita yang menekan kita untuk kita buat, untuk kita berusaha. Baru kita boleh berjaya. Kita kena ada push factor daripada luar. Itu antara benda yang akan menekan kita untuk berjaya. Boleh tak?
Boleh dapat tak sesuatu? Boleh dapat sesuatu tak apa yang saya cuba sampaikan? Kalau kalau tak dapat ke tak faham, bagi tahu. Dapat sesuatu tak apa yang saya cuba sampaikan? Boleh faham tak? Dapat. Dapat betul dapat. Betul dapat Jangan setuju dapat je kan. Sebab Puan Isha kata dapat tak dapat. Setuju tak setuju. Janganlah macam tu. Sebab saya nak bantu anda. Saya nak bantu. Cuma macam mana saya nak bantu? Sebab saya tengok satu apa ni, satu artikel ke apa, saya tak ingat, satu posting ke dekat social media, dia kata nak jaga anak ni sebenarnya lagi mudah daripada jaga tim. Percaya tak? Nak jaga anak lagi mudah daripada jaga tim. Sebab anak kita boleh create environment tu. Kita boleh larang kan, ni tak boleh. TV ni tak boleh tengok. Cerita ni tak boleh tengok ganas. Nak main jangan main main jauh-jauh, main sekitar rumah nanti mak tak nampak. Kita boleh kawal je. Tetapi tim kita tak boleh kawal. Sebab anda tidak bekerja dengan saya tak boleh nak kawal. Anda bukan duduk dengan saya. So environment tu saya tak boleh kawal. So masing-masing kena kawal environment masing-masing. Environment tu faham Jadi setiap orang environment dia tak sama. Jadi untuk berjaya kadang-kadang kita kena cuba ubah benda tu. Contoh kalau rasa macam Puan Aisyah, Kak Aisyah, saya rasa macam bila jauh-jauh ni kan, saya rasa macam lemau lah. Saya rasa macam tak boleh pergi lah, tak boleh buat lah. Bagi tahu. So kita kita cuba bincang apa yang boleh buat. Bagaimana cara supaya anda rasa tak lemau, anda rasa kuat, anda rasa semangat. Kena bagi tahu supaya kita kamu cari solusi tu sama-sama. Boleh Jadi jangan jangan segan lah. Fifi ke Zain ke kan, Kak Nora ke, Kak Ati tadi dia apa dalam perjalanan ke, Muhaimin pun ada alhamdulillah. Bagi tahu bagaimana untuk kita bantu. Bagaimana untuk kita bantu. Saya tak nak saya berjaya seorang je. Saya nak kita berjaya sama-sama. Okey. Baik. Jadi mindset hero ni, kita mencipta peluang, kita bukan menunggu peluang. Zaman sekarang dah tak boleh dah tunggu peluang. Kita tengok SST ikat kena impose lagi kan. Ke depan dia mungkin lagi jadi lagi sukar. Tapi kita jangan pandang dari sudut tu. Kalau kita pandang isu susah lah, memang takkan boleh. Kita kena pandang, kita kena cari peluang tu. Oh, SST kena impose. Oh, tak apalah. Aku ada 10% apa kita panggil 10% untuk kita panggil diskaun. Contoh walaupun benda tu macam um, kena tolak lagi commission, tapi it's still good daripada you tak ada apa-apa. Ni contoh lah saya nak nampak benda yang quick. Kan? Setiap dai kan kalau komprehensif tu dia ada 10% diskaun yang boleh dia bagi kepada pelanggan. Contoh lah sebab nanti pelanggan nampak kan SST berapa kan, nampak banyak dekat sebut harga tu. So jangan fikir benda tu akan menghalang anda. Anda kena fikir macam mana anda boleh pergi, anda boleh jadi, anda boleh cari peluang-peluang lain. So antara peluang-peluangnya yang saya nampakkan tadi macam itulah projek-projek RKM yang mana Wasiah boleh sponsor. Kalau kita memang um, nak cari peluang tu dan cuba untuk cari untuk tambah untuk apa tambah baik kita punya servis kita servis kita. Okey. Baik. Jadi orang yang zero ni, orang yang kita panggil menunggu peluang ni, dia akan tunggulah. Okey. Kalau ada orang tanya pasal hibah, okey, adalah. Kalau tak ada orang tanya pasal hibah, tak adalah. Faham tak? Itu orang yang menunggu peluang. Jangan jadi macam tu. Sebab susah tahu zaman sekarang kita nak cari orang tanya kita susah dah. Sebab ada berpuluh-puluh, beratus-ratus di luar sana yang bercerita tentang hibah. Walaupun mereka bukan penerima warisan, mereka penerima takaful, mereka still bercakap tentang hibah. Dan masyarakat dekat luar dia bukannya uh, betul-betul faham pun beza antara hibah kita buat dengan hibah takaful. Jadi jangan tunggu orang tanya. Kita kena cipta peluang. Cipta peluang supaya orang lebih ramai dan lebih kerap tanya kepada kita. Okey? Jadi kena buka peluang baru setiap hari. Itu hero. Macam dia nak buka peluang. Macam itulah pergi ke booth, buat projek-projek rakan mawaris korporat, explore apa yang Wasiah boleh danai sebagai contoh. Apa lagi? Social media. Apa lagi? Buat survey, kan? Saya rasa orang-orang yang berada di dalam bidang takaful dan juga investment macam Zain, macam siapa ni, Hafifi, tahu game-game tu. Sama saja di mana-mana. Memang kita kena
cari peluang tu. Kita kena cari peluang tu. Kita tak boleh tunggu. Okay? Orang yang zero, malu nak buat konten. Malu nak buat konten. Dulu saya macam tu juga. Tapi tahun 2022, 2022, lepas arwah suami saya meninggal, saya tengok masa-masa tu orang buat konten, Syafinas buat konten. Saya rasa saya kena buat konten sebab saya punya contact list daripada bank dah tak ada dah. So saya kena buat konten. Jadi untuk kali pertama memang semua orang akan rasa malu. Tapi kalau kita malu, kita boleh berjaya tak? Kita boleh jadi hero tak dengan malu? Takkan boleh. Kita akan jadi zero. So nak jadi hero, nak tak nak, kita buang malu tu. Buang malu tu. Jadi itu sahaja caranya. Kalau anda nak berjaya, apa juga benda yang mengikat anda daripada untuk berjaya, anda kena buang benda tu. Jadi jangan malu, tak boleh malu. Kalau malu memang dia jadi zero. Takut ditolak. Nanti orang 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 kata macam mana? Orang kata macam mana? Ha, eh. Uh, Pengalaman saya, dia lagi banyak sebenarnya seseorang tu bila dia berjaya, sebenarnya dia dah jumpa banyak penolakan tau. Betul tak? Setuju tak saya kata? Orang yang berjaya tu sebenarnya dia dah jumpa, dia dah dapat rejection banyak dah. Sebab tu dia berjaya. So kalau rejection anda sekarang ni tengah banyak, anda jangan putus asa. Anda boleh berjaya. Orang yang berjaya dia memang akan dapat rejection banyak. Saya cakap terus terang, Muhaimin kan dah tak sampai hampir setahun lah dia dapat buat perancangan. Baru-baru ni tanya Muhaimin Prahibah, tapi dia berjaya buat perancangan husband and wife. Dia masih dalam tempoh setahun lesen. Mana Muhaimin? Betul tak Muhaimin? Sorry kalau saya bawa sesi ni laju sikit sebab saya lagi ada appointment. Betul tak Muhaimin? Muhaimin tak sampai setahun kan? Betul Kak. Tu dia punya rejection tu puluhan lah. Tapi Muhaimin berjaya. Saya tahun pertama zero perancangan. Tahun pertama saya dalam wasiah zero perancangan. Saya tak ada hibah langsung. Rejection sangat banyak. Yang saya dapat hanyalah wasitah sahaja. Tapi dia tidak mematahkan semangat. Sebab kita tengok orang lain boleh buat. Sama je. Aku pun not bad juga. Maksud kita macam tu tau. Kita kena ada rasa macam tu. Aku pun not bad juga. Aku pun berpelajaran juga. Takkan dia boleh buat, aku tak boleh buat. Dia kena ada rasa macam tu. Jadi saya rasa Muhammad lagi bagus daripada saya. Saya tahun pertama zero, tak ada perancangan. Tapi tahun kedua Allah bagi. Sebab tu kita jangan putus asa. Kita buat saja. Rejection memang akan dapat banyak. Itu tanda-tanda orang nak berjaya. Kena ada rejection. Tapi kita kena tak boleh stop. Siapa pernah dengar perkataan kita kena do enough, stay long enough, help enough people. Tiga benda tu. Ini sebenarnya saya belajar daripada Kausar dulu sebab kita orang dulu daripada Kausar kan. Stay long enough, do enough, help enough people. Itu kata-kata tiga tu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi kalau anda rasa anda tak cukup lagi bantu orang, bantu ni bukan setakat kita bantu klien kita bantu tim kita bantu dai. Sebab tu kalau dulu kita orang belajar, kita kena ada semangat bantu membantu tu. Kalau kat dulu dipanggil Teguh Berjaya lah. Itu benda-benda yang baik bagi saya kita kena pakai. Bantu membantu. So kita panggil help enough people. Sebab bila kita bantu orang, secara tak langsung kita akan jadi lebih pandai. Setuju tak? Kalau kita bantu orang, kita secara tak langsung akan jadi lebih pandai. Stay long enough, memang kita kena duduk lah buat. Jangan first year tak berjaya, give up. Second year tak berjaya, give up. Terus lesen, tak ada dah. Ah, tak dalam industri ni kita tak akan boleh berjaya dalam tempoh yang singkat. Dia tak akan boleh berjaya dalam tempoh yang singkat. Tapi tak dinafikan ada orang boleh berjaya dalam tempoh yang singkat. Kebiasaannya dia memang dah ada pengalaman sales. Ada je dai-dai macam Harnilai setahun dah naik DPM. Dia dia punya pengalaman dan mindset dan dia punya klien, dia punya surrounding dia. Ada dai di Wasiah 6 bulan dah naik DPM. Ada yang naik KDE tak sampai setahun pun ada. Jadi itu kelebihan yang Allah bagi kepada orang lain. Tapi kita kena yakin kita pun boleh berjaya. Sebab Allah tu tak zalim, kita kena ingat. Cuma kita kena lebih. Kita kena usaha lebih.
Kalau kita tahu kita kurang, kita kena usaha lebih. Jadi, call bila mood ada saja. Ini orang zero punya attitude. Kalau rasa ada mood, call. Kalau rasa tak ada mood, tak payah call. Ha, Siapa rasa simptom-simptom zero ni masih banyak dekat dia? Terus terang. Siapa rasa simptom zero ni ada banyak dekat dia? Boleh type dekat ruangan. Siapa rasa simptom zero ni masih banyak dekat dia? It's good kalau you tahu you berada dalam simptom zero. Sebab kalau you tak you rasa tak, you takkan ubah. So you kena accept, okay, ini attitude yang masih ada pada saya. So untuk saya jadi hero, saya kena ubah attitude tu. Boleh tak? Boleh dapat sesuatu? Dapat sesuatu dapat sesuatu kena ubah. Semua nak jadi hero dalam ni kan, saya nak sangat tengok yang dalam ni anda jadi hero sebab anda yang selalu datang sesi. Anda yang selalu datang kelas. Jadi kena tunjukkan yang anda sebenarnya lebih hebat. Anda boleh buat. Ha, Confident level kena tinggi. Confident level kena tinggi. Kita kena fikir kita jumpa orang, semua orang tu sama. Jadi manusia juga. Kita manusia juga. Sama je. Tak ada kurang, tak ada lebih. Jadi kita kena ubah saja kita punya attitude kita, perangai kita. Okay? Jadi buka peluang baru setiap hari, consistent content untuk bina trust. Orang nak percaya kita, dia tak kenal kita. Malangking kita yang memang famous. So orang mudah ada trust. Orang famous pun kadang-kadang orang tak ada trust. Saya tengok roh Bong Mukta kan. Saya tengok kan. Ada sesuatu yang baik yang kita boleh belajar. Masa hidup orang kutuk je. Orang tak percaya je. Orang rasa dia jahat dan sebagainya. Tapi bila dia meninggal, macam-macam kebaikannya Allah buka. Tapi takkanlah nak tunggu sampai kita dah tak ada baru orang trust nak buat dengan kita. So tak boleh lah. Kan? Jadi masa hidup ni memang kita kena tunjukkan yang kita ni boleh dipercayai. Dari sudut syarikat kita dah tak perlu risau. Kita berada dengan Wasiah yang dah 21 tahun. Kita bukan berada dengan syarikat yang 1, 2, 3 tahun. Yang dah 21 tahun. Reputable, dari sudut reputasi dah tak perlu risau. Tinggal lagi nak tunjuk diri kita ni capable dan mampu untuk tolong dia. Itu saja sebagai seorang konsultan ataupun perunding. Jadi dengan nak dapatkan trust, orang kena selalu nampak anda. Nak dapatkan trust, orang kena selalu nampak anda. Kalau nak guna social media, memang kena selalu posting. Bagi orang nampak, oh dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ha. Jadi kalau lain, kalau nak buat secara fizikal, memang selalulah turun booth. Sebab tu kalau siapa pernah dengar, turun booth, dia tak boleh turun. Baru ni Cik Mat cakap, kalau buka booth 3 hari, dia punya hasil takkan sama dengan buka booth 7 hari. Maksudnya kalau kita duduk kat booth tu 3 hari, hasil dia takkan sama dengan kita duduk kat booth tu 7 hari berturut-turut. Dia cerita macam tu. Kalau Wasiah nak dapat booth, sebab dia orang kan dah banyak main booth kan, Wasiah kan, okay. 7 hari, dia punya outcome dia tak berbeza. Sebab dia punya konsistensi kita tu. Maksudnya contoh kita buka booth dekat masjid ke, dekat hospital ke kan. 7 hari kita duduk kat situ. Staff dekat situ, turun-turun nampak kita, turun-turun nampak kita. Agak-agak dia akan tanya tak? Peluang untuk dia tanya lebih tinggi daripada kita duduk kat booth tu 1 hari, 2 hari. Sebab dia nampak selalu kita. Sama lah nampak selalu. Nampak selalu. Jadi kalau social media memang kita kena selalu keluarkan muka kita kat social media. Tak kira lah post apa. Cuba relate sikit dengan apa yang kita buat. Kalau di fizikal di luar, kena selalu tunjuk muka kita. So mana yang mudah bagi anda buat. Mana yang mudah bagi anda buat. Okay. Jadi follow up dengan yakin, okey? Tak kisahlah orang tolak. Ada satu video tu saya dengar dia kata apa? Dia cakap bila kita jumpa orang ni sebenarnya kita kena ada niat nak tolong. Kita kena ada niat nak tolong. Jadi bila kita ada niat nak tolong, kita kena ada keyakinan kita nak tolong dia. Kita boleh tolong dia. Jadi dengan begitu kita nak follow up pun kita yakin tau. Sebab aku nak tolong dia ni. Jadi kita tak risau kalau dia tolak kita, dia reject kita, okey, Allah takdirkan untuk kita tak bantu dia, itu je. Tapi kita tahu sebenarnya kita mampu dan boleh bantu dia. Tapi dia dah reject kita, kita okey lah. Jadi maksudnya itu yang akan menyebabkan kita yakin tau. Kita yakin.
Follow up tu kena yakin. So yakin tu akan datang bila kita pasti yang kita boleh bantu dia dan kita memang nak bantu dia. Eh? Okay. Treat perundingan macam misi menyelamatkan keluarga. Jadi setiap orang kalau baca saya relate dengan roh bermota boleh sebab saya kadang saya tengok benda tu selalu keluar dan saya rasa ada sisi-sisi yang bagus. Dia nampakkan ini saya tak cerita politik saya cerita tentang kebaikan. Dia nampakkan politik itu adalah satu ruang untuk dia bantu rakyat Sabah. Ha, dia berada dia Allah takdirkan dia sebagai ahli politik dan dia nampak itu sebagai satu peluang untuk dia bantu rakyat Sabah. Dia bawa dari sudut begitu. Ha, eh? Jadi kita Allah dah takdirkan kita sebagai perunding pewarisan, kita kena buat untuk capai misi bantu keluarga tu. Dengan cara tu sahaja kita mengharapkan Allah redha dengan apa yang kita buat dan kita dapat tempat akhiran yang baik lah. Tapi kalau niat kita, kita treat kita punya bisnes ni sebagai bisnes. Bukan sebagai sesuatu yang memberi amal jariah kepada kita. Dan mungkin kita dapat itu saja ataupun kita tak dapat apa-apa. Jadi memang untuk stay long enough, kita kena ada rasa untuk berjuang. Untuk stay long enough, kita memang kena ada rasa untuk berjuang. Sebab tu, kalau kita perasan mana-mana lah, bisnes ke, apa politik dan sebagainya, dia akan nampakkan perjuangan. Cuma perjuangan tu kalau kita ikhlas, dia akan memberi kebaikan kepada diri kita juga dan kepada masyarakat. Eh? Jadi, always cuba untuk kawal kita punya mindset, kita punya surrounding, kita punya environment. Macam saya cakap tadi, saya tak boleh nak jaga anda seperti anak. Kan nak jaga anak ni kita boleh kawal kan. Mak ayah tahu kan, kawal kita boleh kawal anak kan. Selagi masa dia kecil lah. Dia dah besar memang tak boleh kawal. Tapi tim kita tak boleh nak kawal sebab dia bukan berada dengan kita selalu. Jadi anda yang kena usaha untuk ubah diri anda jadi bersih yang lebih baik sama-sama. Saya pun dalam fasa mengubah diri. Baik. Jadi hari ni saya bukan tunggu pelanggan. So kena tukar mindset mindset baca kalau boleh baca dalam hati anda baca kuat-kuat. Hari ni saya bukan tunggu pelanggan. Saya cipta pelanggan. Boleh tak yang boleh buka audio, okey, baca benda ni supaya benda ni masuk dalam diri anda. Hari ni saya bukan tunggu pelanggan. Saya cipta pelanggan. Boleh tak saya nak dengar yang boleh buka audio, baca benda ni. Ha. Sebab dia akan pergi kepada mindset anda. Saya bukan tunggu pelanggan, saya cipta pelanggan. Saya bukan tunggu pelanggan, saya cari pelanggan. Saya Ha. bukan pelanggan, saya cipta pelanggan. Ha. Saya bukan tunggu. Sebab kalau anda tunggu, anda memang akan ke belakang. Orang dah lari laju dah ni. Sebab saya dapat sendiri bila saya pergi ke Terengganu dengan Puan Ati. Kata kan, kita tengok macam mana da'i-da'i semua. Dia memang bukan tunggu, dia cipta. Dia bukan tunggu, dia cipta. Eh? Jadi itu adalah mindset seorang da'i yang nak jadi hero. Da'i nak jadi hero. Baik. Okey, boleh tanam benda ni. Saya tak tunggu pelanggan, saya cipta pelanggan. Kalau pelanggan tu tak ada, saya cipta pelanggan tu. Nak cipta pelanggan tu macam tu lah. Buat aktiviti. Buat survey ke, buka booth ke, call social media ke, pergi event-event gathering ke, jumpa orang ke. Yang penting orang tahu siapa kita dan apa yang kita buat dan bagaimana kita boleh tambah nilai kepada diri mereka. Okey? Baik. Jadi 5 sumber peluang yang ramai perunding tak sedar mereka ada. Sebenarnya benda ni sama sahaja. Saya rasa anda pun biasa dengar. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita kena ulang-ulang-ulang untuk dia melekat di dalam ah, kita punya minda. Setuju tak? Siapa setuju? Cakap ya. Siapa tak setuju pun cakap saya tak setuju pun Aisyah. Saya tak kisah. Bagi tahu. Oh, Setuju tak? Ada benda yang kita dah biasa pun dengar. Tapi benda tu tak masuk dalam otak kita. Benda tu tak masuk dalam otak kita. Saya setuju tak? Ha, dia tak masuk. Saya sama. Kadang-kadang ada benda yang kita rasa, oh, benda ni aku dah dengar 2-3 tahun lepas lah pun. Tapi kita tak faham mesej tu.
Kita tak faham message tu. Jadi kita faham message tu bila? Mungkin 2-3 tahun selepas tu. Bila kita dengar balik. Dan bila kita experience. Baru kita faham message tu. Jadi it's good sebenarnya kita kena selalu dengar. Tapi kefahaman kita, masa kita dengar mula-mula dengan kefahaman kita masa kita dengar kemudian takkan sama. Takkan sama. Jadi sebenarnya ada banyak peluang yang kita tak sedar. Yang memang benda tu ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah circle sendiri. Circle kita sendiri tu adalah buah market. Jadi kita kena fikir. Benda tu memang kadang-kadang kena fikir. Sebab kadang kita tak terfikir macam saya cakap kan. Kita kena fikir. Circle aku kawan, sedara, ex-colleague, kawan sekolah, rakan universiti. Sebab tu penting projek. Kalau dulu kita panggil projek 200. Kalau kita dengan MSB kita buat projek 50 names. Masa mula-mula khusus asas MSB kita buat internally. Kita minta tulis. Tapi ramai yang tak buat. Keluarkan 50 nama. 50 nama yang ada di sekeliling anda. Benda ni sangat penting. Sebab kalau kita tak tulis, dia kan out of sight, out of mind. Siapa pernah dengar perkataan tu? Luar daripada pandangan kita, out of sight. Sight tu apa yang kita pandang, kan? Out of sight, out of mind lah. Kita takkan fikir. Kalau kita tak nampak, kita takkan fikir benda tu. Sebab tu penting untuk tulis supaya kita nampak dan benda tu membuatkan kita berfikir macam mana nak approach orang ni, macam mana nak share orang ni tentang kebaikan pewarisan. Jadi circle sendiri, skrip contoh. Assalamualaikum, saya sekarang bantu ramai keluarga urus hibah dan pewarisan. Kalau nak lindung harta daripada beku, saya boleh guide. Bila free, saya share sikit. Ini contoh, ini contoh-contoh ayat. Anda boleh cari ayat yang lebih hebat, yang lebih bombastik ataupun yang lebih sesuai dengan cara anda bercakap. Itu tak kisah. Ini saya bagi contoh sahaja. Dia punya objektif dia adalah untuk dapat berjumpa dan share dengan dia. Itu saja sebenarnya objektif dia. Dapat jumpa macam mana ke, cara call ke tak apa. Untuk permulaan. Janji anda kenalkan, dia tahu anda buat apa. Itu sahaja. Dia tahu anda buat apa. Okey, anda kena cerita sikit lah. Kadang orang tak faham. Saya buat pewarisan hati Islam. Apa benda tu? Kan? Jadi kena share lah sikit apa benda yang anda buat. Jadi nampakkan value. Saya bantu untuk uruskan harta pusaka selepas berlaku kematian. Tapi kalau nak tunggu kemudian baru saya urus, sukar. Sebab bila dah berlaku kematian, macam-macam perkara berlaku. Sekarang tu tengok haba-haba. Jadi masa hidup, kalau kita dah urus siap-siap, kemudian hari proses itu akan lebih mudah. Itu pengalaman saya bersama dengan Wasiah selama 21 tahun. Boleh gunakan nama Wasiah. Wasiah memang dah 21 tahun. Jadi kena cari peluang tu. So peluang tu sebenarnya ada pada diri kita. Circle kita sendiri. Yang kedua adalah media sosial. So media sosial ni biasalah. Saya rasa semua orang tahu apa itu media sosial. Kita tak payah kupas. Jadi media sosial ni dia memang kita kena sell diri kita, bukan jual diri kita lah. Maksudnya kita kena kenal, kita kena bagi tahu orang kita buat apa. Sama je kalau kita circle war market tu, kita call kan, kita WhatsApp, ha, kan, kita broadcast ke. Sama je kalau media sosial. Ini adalah dia tak kenal kita, dia bukan war market, dia tak kenal kita. So bila dia tak kenal kita, memang kita lah yang kena rajin post tentang diri kita. Kebanyakan orang-orang di media sosial kadang dia bukannya suka pun. Kalau tanya kan, macam saya bukan suka pun bercerita tentang apa yang live saya, bukan. Tapi kita ada misi di sebalik. Kita ada misi di sebalik. Jadi itu sahaja sebenarnya. Jadi penggunaan media sosial tu bukan nak tunjuk, kadang tak suka pun nak tunjuk, kadang duk fikir apa benda aku nak share hari ni, kan. Sebab kalau kita cerita pasal bisnes saja orang bosan. So kita kena cerita juga pasal life. Benda tu yang orang suka tengok. Tapi kita kongsilah benda yang sesuai. Benda yang sesuai. Okey. Baik. Okey, jadi 5 sumber peluang yang ramai peminat tak sedar. Yang ketiga adalah referral. Siapa yang biasa kalau buat akad hibah, lepas tu dia minta referral. Referral ni sebenarnya sangat powerful. Kalau kita bagi servis yang bagus kepada orang tu, kebiasaannya dia agree ataupun dia nak berkongsi. Dia nak berkongsi kalau kita bantu dia dengan baik.
Tuan Haji selalu cakap kan, masa yang paling baik adalah masa akad hibah. Lepas akad hibah tu kan, dia punya energi tu tinggi. Masa tu kita minta referral daripada dia. Kita minta referral daripada dia. Jadi kena minta. Kalau tak minta tak dapat. Sebab saya kena cipta peluang. Jangan tunggu dia bagi. Belum tentu dia bagi. Jadi kita kena minta, kena minta. Okey, call leads, leads call. Ini biasalah. Zain hari tu minta leads dengan saya. Siapa nak leads boleh minta. Tapi kena 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 call lah. Siapa nak leads boleh minta. Saya bagi tahu je. Siapa nak leads boleh minta. Bagi tahu nak leads. Jadi nanti Zain kena update macam mana leads tu. Okay. So kena call leads dengan nada yakin. So kalau kita yakin, bila kita buat call orang nak jumpa atau tidak jumpa dengan kita adalah bagaimana cara kita bercakap. Bagaimana cara kita bercakap. Cuma saya boleh kata businessman, saya personally bila sekarang saya buat pewarisan perniagaan, lebih mudah untuk kita masuk. Bagi saya lebih mudah. Itu siapa nak belajar pewarisan perniagaan, insya-Allah saya boleh ajar. Dia lebih mudah untuk masuk. Sebab tak ramai orang yang buat. Sebab saya bila saya buat kan, ada orang jumpa dia kata, saya biasa dengar orang cerita pasal hibah, hibah-hibah. Tapi saya jarang dengar orang cerita pasal pewarisan perniagaan syarikat. Jadi dekat situ kita ada kita ada kelebihan sikit. Kita ada kelebihan sikit. Jadi tu kalau nak belajar nanti boleh bagi tahu sebab saya tak buatlah sesi macam ni sebab kita punya apa dia agak kompleks. Dia agak kompleks sikit, nanti tak boleh nak ni, tak boleh nak nak masuk. Okey, baik. Jadi kalau tapi maksud saya bukan hibah hartanah tu pun okey, cuma saya nak nampakkan pengalaman saya okey. Hibah hartanah ni kita kena ada cara, sebab ramai sebenarnya orang pun tak tahu tentang hibah hartanah. Cuma tidak nak dinafikan, ramai perunding sekarang yang buat. Bukan di Wasiah saja. Kalau di social media lah ramai sangat orang bercerita tentang hibah, 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 ramai sangat. Kan, ramai sangat. Jadi kita kena cari kita kena ada perbezaan. Kita kena ada perbezaan. Kena ada perbezaan. Tapi still rezeki tu Allah bagi. Daripada tak buat, kena buat. At least orang kenal kita untuk permulaan. Sebab saya pun bermula dengan buat video macam biasa je, cerita pasal hibah hartanah, sama juga. Sama juga di social media. So kena bermula dulu. Janganlah terus nak pergi ke tinggi kan. Mula dulu. Mula dulu. Okey. Jadi skrip untuk call leads ni, ini contohlah puan isi form untuk tahu cara elak harta beku, untuk elak cara harta beku. Saya bantu ringkaskan supaya puan jalan dalam 3 minit boleh. Ini contohlah. Saya yakin orang-orang yang macam yang biasa dengan, kalau takaful guna survey kan. Guna survey. Falihi selalu cerita dengan saya guna survey. Saya tak tahu Hafifi guna kaedah apa biasa takaful, Hafifi. Sama juga kak, survey kak. Memang. Kan. So maksudnya bila kita nak call orang tu, kita ada bullet. Dia isi kan. Hmm. Dia isi. Dia isi, that's why kita call. So guna je teknik yang sama. Kalau kita untuk pewarisan, kita ada sijil faraid. Sama saja. Yang penting ada data untuk kita contact orang tu. Untuk kita contact orang tu. Okay. Baik. So 5 sumber peluang kes seterusnya adalah networking offline. Ini majlis kenduri, event, masjid, surau, sekolah anak. Memang kita kena jadi orang yang suka bergaul. Bila kita dalam bidang ni sebagai seorang usahawan, kita memang kena suka bergaul. Kalau kita tak suka bergaul, kita tak ada kontak. Kan? Jadi kita memang kena suka bergaul untuk masuk dalam masyarakat supaya masyarakat kenal kita. Supaya masyarakat kenal kita dan apa kita buat. Apa kita buat. Okey, baik. Boleh Okey, so formula cipta peluang create. Satu CREATE, create. C yang pertama adalah content. So kita kena bagi value. Hari-hari bagi value. Tak boleh jemu. Kalau kita rasa macam down dan sebagainya, rawat diri kita balik.
Rawat diri kita balik. Sebab kalau kita buat kerja ikut mood, kita tak boleh nak berjaya. Kita memang akan kekal zero selamanya. Kita memang akan kekal zero selamanya. Okey, kalau nak jadi hero memang kena nak cipta peluang. Nak cipta peluang tu adalah nak cipta pelanggan. Bila nak cipta pelanggan tu memang kita kena fikirlah macam mana nak adakan pelanggan tu. So nak adakan pelanggan tu dia kena bermula dengan prospek. Sebelum dia jadi pelanggan dia jadi prospek dulu. So nak adakan prospek tu kita memang kena share lah bagi orang tanya. Kalau kita tak share orang takkan tanya. Sebab kita bukan famous. Eh, Akui kita bukan famous. Jadi bila kita bukan famous, kita kena bagi orang nampak kita. Kita kena bagi value kepada orang, bagi tahu orang bagaimana kita boleh bantu orang. Macam mana kita boleh bantu orang. Itu yang kita panggil content. So buat content. Kalau digital guna social media platform buat content. Kalau fizikal di booth lah, berjumpa dengan orang, networking, pergi event ke apa ke, bagi tahu apa value anda boleh bagi kepada orang. Saya dah bantu ramai sahabat-sahabat saya rancang harta, buat wasiat, buat hibah, tak kira lah ayat basic pun tak apa, buat wasiat, buat hibah supaya bila berlaku kematian harta dia tak beku. Itu contoh. Saya baru-baru ni saya tengok macam mana kawan saya bila berlaku kematian kepada dia. Okey, ni siapa ni? Baru-baru ni ada orang meninggal. Saya bilang, uh, ex-bos saya, uh, kakak dia baru meninggal, tinggalkan harta tak banyak pun dalam 50,000 je daripada dia dekat saham bank rakyat dengan duit-duit dekat akaun bank. Dia kata dia nak wakafkan, bukan dia nak sedekahkan duit kakak dia. Kefahaman orang luar macam tu tau. Dia nak sedekahkan semua duit kakak-kakak dia. Tapi abang dia tak nak. Abang dia terdesak nak duit. Jadi tak sefahaman. Yang ni nak sedekahkan duit kakak, yang ni nak bahagian faraid. Jadi itu hakikat yang sebenar. Yang mana orang tak rasa benda tu sebab dia tak berlaku pada diri dia. Jadi kita kena cerita. Cerita-cerita yang kita dengar tu bagi benda tu dia nampak. Jadi tugas kita adalah untuk bantu supaya tak jadi macam tu. Tak jadi berantakan, bergaduh macam tu disebabkan harta. Jadi harta tu kenalah diurus. Kalau tak nak jadi punca pergaduhan. Eh? Jadi kena bagi value, nampakkan value. So reach out. R yang kedua. Reach out. Kena hubungi 5 ke 10 orang setiap hari. Ini contoh benchmark 5 ke 10 orang. Kalau boleh buat lebih lagi baik. Ha. Boleh, tak kira reach out tu secara digital ke secara fizikal ke is up to you. Saya hanya boleh nampakkan, saya hanya boleh share. Tapi anda buat, anda tak buat, saya tak boleh kontrol. Sebab tim bukan anak saya. Kan? Jadi tak boleh nak kontrol. Jadi kalau anda buat, anda datang kelas, anda belajar, anda apply, anda akan dapat. Tapi kalau anda dengar, anda tak apply, takkan dapat apa-apa juga. Takkan dapat apa-apa. Jadi untuk cipta pelanggan, anda memang kena buat kerja tu. Saya pun nak cari pelanggan, saya kena buat kerja. Jadi kena hubungi orang. 5 ke 10 orang sehari. Sebab daripada 5 ke 10, yang betul-betul setuju untuk appointment, kalau parental law dalam 20%. 20% daripada 10 baru 2 orang. Daripada 2 orang yang close, katakan 20% lagi. Tak ada yang close. That's why lagi ramai kita kontak, kita berurusan, kita kita berkongsi, dia punya, apa kita panggil, result tu makin tinggi. Sebab tu nombor tu kena lagi besar. Okay? Yang seterusnya adalah educate. Melainkan anda dah famous. Famous. Bila dah famous, anda tak payah cari orang. Orang cari anda. Sebab tu, kita kena cipta pelanggan tu. Guna apa juga sumber yang kita ada untuk ada pelanggan. Faham Untuk ada pelanggan. Okay. Yang seterusnya adalah educate, tunjuk kenapa perancangan penting. Okey, yang seterusnya adalah ask, tanya soalan yang boleh buka peluang. Okey. Seterusnya ada record siapa dah contact dan follow up. Maksudnya kita ada kita punya record kita. Ini dah contact, yang ni
dalam mood konsultansi, yang ni dah close, yang ni pending, yang ni reject. So kita kena ada record tu. Kita kena ada record. Sebelum ni banyak kali je saya ada bagi tahu kan, siapa yang nak dipantau boleh share. Macam Hafifi, Falihin sebelum ni dia orang tahu je, saya ada je follow up. Biasalah dia yang share, dia yang tak share kan. Jadi saya tak boleh nak kawal. Kalau anda nak berjaya dan anda rasa anda perlu dikontrol, bagi tahu. Anda perlu dikontrol. Ada tim-tim lain saya tak nafikan memang dikontrol. Setiap Jumaat dia akan minta report. Berapa orang anda jumpa dalam seminggu? Tapi berjaya. Faham tak? Sebab ada orang kadang-kadang dia perlu dikontrol begitu. Dan dia akan berjaya. Tapi kita di MSP kita tak letakkan macam tu. Kalau nak, saya rasa saya pun suka juga nak buat macam tu supaya nampak apa aktiviti yang dibuat. So dekat mana kita boleh tambah baik. Jadi bila dilepaskan sahaja, mungkin ada yang buat, mungkin ada yang tak buat. Jadi nak jadi hero kadang-kadang kita kena kita kena kawal diri kita. Kalau kita rasa kita tak boleh kawal, kita minta orang lain kawal kita. Jadi dekat situ dia ada 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 push factor. Sebab kalau siapa belajar Stephen Test, ada orang dia thinking introvert, ada orang ini contoh dia Stephen ada banyak sensing, intuiting. Ini saya masuk sikit lah personality test. Stephen apa intuiting, thinking, sensing, instinct. Ada orang dia ada step tu, ada external and internal, dia ikut darah. Ada orang dia punya push factor adalah internally. Jadi dia tidak memerlukan external factor. Ada orang dia tak boleh, dia perlukan external factor untuk push diri dia. Sebab tu kita kena tahu kalau kita rasa kita memang jenis perlukan external factor untuk push, kita tak boleh seorang-seorang. Kita tak boleh seorang-seorang. Kalau kita tahu kita ni jenis internal factor, kita boleh. Kita just kena cari je apa benda internal yang boleh push kita, kita boleh berjaya. So setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama. Okay. Okay, yang tu kalau nak tahu pula, yang tu kita kena buat lain lah. Kena apa? Maksudnya kena ada personality test lah. Setiap orang. Yang tu boleh cari je sebenarnya dekat luar kalau nak cari untuk tahu kenal diri anda. Anda yang jenis yang macam mana. Okay. Last adalah execute. Jangan tunggu mood, jalan terus. Kalau anda tunggu mood kita kadang-kadang setan pun banyak. Saya tak nafikan, setan banyak. Dia akan buat kita lemau, dia akan buat kita lemah. Lagi lama kita berlamaan, sukar untuk kita comeback. Lagi lama kita berlamaan, sukar untuk comeback. That's why, itu satulah kena minta lah dengan Allah. Tapi maksud saya tu, kalau kita tu ikut mood tak okey, kita tak nak kerja, mood tak okey, kita tak nak jawab, mood tak okey, kita tak nak share, mood tak okey kan. Susukanlah, tak boleh nak buat apa. Memang kita akan terus berada di situ. That's why kita kena usaha diri kita untuk keluar daripada situ. Untuk cipta peluang tu. Sebab kalau kita tunggu peluang, peluang tu takkan datang. Peluang untuk perbaiki mood kita tu takkan datang. Kita yang kena cari macam mana nak perbaiki mood. Supaya kita jadi orang yang lebih berjaya. Okey, jadi seni bertanya ini nanti kalau nak nanti saya boleh bagilah high impact question ni contoh-contoh. Saya nak pergi satu-satu mungkin tak sempat. Okey, ni seni mencipta agensi. Ini semua ayat-ayat. Contoh ayat. Contoh ayat. Ini seni closing pun ni contoh ayat. Okey. Okey, ni pun skrip. Ini contoh-contoh skrip. Saya nak buka satu-satu. Saya rasa saya tak sempat. Okey, jadi penutup dia adalah pencipta peluang akan menang. Kalau kita nak jadi hero, of course kita akan bermula dengan zero. Tetapi kita kena cipta peluang tu untuk ubah diri kita daripada zero kepada hero. Kalau kita tak cipta peluang, kita tunggu peluang, memang kita akan selamanya zero. Okey? Jadi kita tak boleh tunggu rezeki, kita kena cipta rezeki tu je setiap hari. Kaedah ataupun cara kita sebagai seorang usahawan, memang kita kena cari peluang. Bila kita cari peluang nak cipta pelanggan, kita yang kena outreach orang. Kita yang kena share.
Jadi outreach setiap hari 5. Kalau tengok daripada yang slide sebelum tadi tu 10 ke 15. Kan tadi perasan tak 10 ke 15. Kan hubungi sehari. Kalau dekat formula create tadi. Tapi kalau dekat apa ni penutup ni at least lah sekurang-kurangnya. Setiap hari kita kena outreach, kena sampaikan, kena berkongsi tentang pewarisan kepada 5 orang. Contoh kita buat dekat status WhatsApp itu selemah-lemah tindakan lah. Maaf saya kata selemah-lemah tindakan letak kat status WhatsApp contoh. Kita kan ada orang sin kan. Contoh 5 orang sin. Kita berjaya lah outreach 5. Tapi itu hanyalah kita info saja. Kan? Kita info saja. Itu sekecil-kecil lah tindakan. Letak kat status WhatsApp. Tapi kalau kita next level lagi, mungkin kita letak dekat social media. Lagi ramai dia punya orang yang tengok. Akan letak di social media. Letak di social media. Lagi tinggi lagi kita buat video. Itu level-level kita punya tindakan. Kalau kita nak cipta peluang cepat, kita memang kena buat tindakan yang tinggi. Kalau kita buat tindakan yang rendah, kita akan dapat peluang tu rendah lah. Kalau kita buat tindakan yang tinggi, of course peluang tu tinggi. Kan? Jadi sama je lah kan. Dalam apa-apa pun, bila kita usaha lebih, kita akan dapat result yang lebih, result yang lebih. Okey. Jadi 5 outreach, 2 follow up, 1 presentation, 1 closing ataupun commitment. Ini contoh yang mana bagi saya anda kena ada anda punya apa kita panggil plan anda. Kalau anda rasa 5 orang tu sikit sangat, anda pergilah 10. Kalau anda rasa 10 sikit sangat, anda pergi 20. Tapi kalau anda rasa 5 tu banyak sangat lah, nak pergi 1 je. Boleh, tetapi untuk jadi hero sukar. Untuk jadi hero tu sukar. Sukar untuk anda pergi sebab um, usahawan ni dia bermain dengan number. So kalau kita outreach ramai orang, sebab macam saya cakap, dia punya apa tu kita panggil berapa yang akan convert tu dia akan hanya berapa persen saja daripada berapa orang yang kita present. Jadi kalau nombor dekat atas ni kita set kecil, memang sikit lah bawah. Memang tak ada lah, kosong dia boleh jadi kosong. Okey. Boleh. Jadi kalau anda ulang 90 hari, anda bukan lagi zero, anda jadi hero dalam industri pewarisan. So it's about consistency. Kalau anda konsisten buat, anda percaya, anda nak buktikan benda ni boleh boleh ubah anda daripada zero ke hero, buat selama 90 hari. Selepas 90 hari anda akan nampak result tu. Tapi kalau buat tak buat, memang tak akan nampaklah result tu. So itu sahaja untuk hari ni. Ada nak setakat ni ada nak tanya apa-apa soalan? Eh, Kak, saya ada soalan. ha. Sebab saya tak masuk yang SST punya tempoh hari kan. Jadi Okey. maksudnya SST 8% tu Mm-mm. untuk semua sekali termasuk Alwasitah ke? Okey, SST 8% tu, okey, dia tidak termasuk dengan sorry, tidak termasuk pula. SST 8% tu wasitah akan kena. Tak kira lah dia apa? Dia subscribe wasitah dengan kita tu bila. Memang akan kena. Kejap. Dana Maksudnya maksudnya kalau masuk sebelum ni pun dia akan ada penambahan bayaran lah. okey, ya betul. Wasita tak kira dia subscribe bila dia memang kena ke SST sebab wasita invoice dia adalah by month. Kalau yang yearly wasita by year. So dia memang akan kena SST. Okey, boleh. Jadi maksudnya kalau kata dia punya apa kontrak 15 tahun, kalau Hmm. kata dia dah bayar dalam kata dah 5 tahun, so Hmm. remaining years tu dia kena SST lah, yang sebelum tu tak kena lah kan. Betul. Dia tak campur. Okay, baik, faham. Okey, boleh perancangan. Kalau dia subscribe sebelum, maksudnya dia buat je, dia bayar je depo sebelum 14 ke 15 Disember. Tengok balik 15 Disember, 14, 15 macam tu lah. Tengok balik memo tu, dia tak kena SST. Walaupun dia buat ansuran. Dia bayar depo 2,000, baki tu 7 tahun. Yang 7 tahun tu tak kena SST. Hmm. Boleh sebab harga tu dah keluar.
Oh, ni kalau untuk perancangan, contoh lah dia dah buat sebelum katakan dalam sebelum 15 Disember ni kan. Hmm. Dia dah buat perancangan, lepas Hmm. tu jadi maksudnya dia ambil 7 tahun. So Hmm. maksudnya bayaran bulanan dia tu tak kena SST lah. Betul. Okey baik. Tapi Arwasita dia kena. Kena. Selesai memang kena. Sebab Okey. invoice tu by monthly. Okey baik faham. Boleh Okay. Okay. So yang kedua sebelum saya terlupa. Wasiah hari tu siapa yang masuk SSPN? Wasiah punya penerangan tentang Mahibah SSPN. Okay. So Mahibah SSPN ni bagi saya kena ambil peluang. Kena ambil peluang. Peluang dah ada sebenarnya. Tak payah cipta. Peluangnya dah ada. Tinggal kena ambil. Sebab harga dia sangat murah. Harga dia sangat murah. Wasiah SSPN tetapkan untuk pelanggan yang ada akaun SSPN kalau mereka nak buat hibah. Ada 3 company yang buat Wasiah, Awaris dengan My Amanah Angkasa. Ada 3. Okey, cuma Wasiah sahaja yang buat setakat ni lah daripada info Wasiah yang Wasiah dapat lah kan. Wasiah sahaja yang buat fully digital. So untuk yang fully digital SSPN tetapkan charge pada harga RM200. Untuk yang bukan digital, maksudnya fizikal lah kalau pelanggan nak buat dia kena pergi ke PTPTN punya office, dia kena charge RM300. So 300, yang ni 200, commission sama sahaja RM15 untuk satu klien. Dia tak kira berapa akaun dia ada, charge dia sama. Lepas meninggal tak ada charge lagi dah. Melainkan kalau dia minta wasiat sebab dia punya modul saya nak panggil um, apa tu simpanan SSPN tu lepas klien meninggal selepas dia buat hibah dengan selepas dia buat hibah duit tu akan pergi kepada trustee. Trustee ni akan pegang. So trustee ni akan distribute kepada beneficiary. Beneficiary tu penerima yang dah ditetapkan oleh pemberi hibah ni lah. Okey, jadi ada yang boleh buat arahan terus bagi kepada beneficiary. One off. Ada juga yang boleh tetapkan arahan supaya diberi secara berkala. Sebab kan trustee kan dia boleh pegang kan. So contoh lepas 18 tahun baru disburse semua sekali. Contoh. So kalau yang minta wasiah pegang tu daripada kita panggil profit lah, profit ataupun dividen. Maksudnya kalau kita kan duit tu kan akan dilabur kan. So kalau ada kita panggil profit ataupun dividen tu wasiah akan charge 1% untuk kalau nak dia pegang sampai 18 tahun tu. Itu saja charge dia. Dia tak ikut charge macam apa riayah trust tu kan setiap tahun anniversary date 0.5 setiap pengeluaran kena bayar RM80 tak ada. Cuma saya tak terangkan secara detail kat sini nanti boleh dapatkan slide. Wasiah dah letakkan dia punya apa tu recording session yang hari Sabtu semua tu dan dia akan keluarkan macam dia ada maklumkan dia akan keluarkan lah macam product disclosure lah untuk kita lebih memahami tentang Mahibah SSPN ni nanti. Cuma dalam tempoh sampai bulan 2 ke bulan 1 tengok balik dalam tu. Sebab saya tak buka slide dia hari ni. Dia akan bagi 50% discount. So kalau daripada 300 jadi 100 setengah. Untuk yang fizikal, itu kena pergi ke SSPN sendiri. Ke PTPTN untuk buat hibah tu. Tapi kalau secara digital, hari tu masa meeting KDI dia kata dia akan bagi 50%. So daripada 200 jadi 100. Kita sebagai dai kita tak perlu buat apa. Tugas kita hanya contoh kita ada klien yang kita tahu dia ada anak bawah umur, contoh, ataupun dia ada anak yang dah melebihi 18 pun tapi dia ada menyimpan dalam SSPN. Tapi kebiasaannya orang SSPN ni anak kecil lah. Kita boleh bagi tahu dia, boleh buat hibah dengan wasiah boleh bantu buat hibah. So dia hanya masuk website PTPTN, dia pilih wasiah, lepas tu nanti terus sahaja dia buat akad semua digital. Kita tak perlu buat apa-apa. Tapi dia kena masukkan kita punya ID dai. Lepas dia pilih wasiah tu nanti dekat last tu sebelum buat payment semua dia kena masukkan ID dai. ID dai tu ID kita. So per hibah kita akan dapat RM15. Jadi kalau kita pergi by volume, okey lah. By volume maksudnya kita pergilah, boleh buat nak buat pemasaran macam mana ke kan. In fact kita ada
talk dengan Zain akan arrange talk dengan PTPTN. Tapi itu talk dengan PTPTN lah. Kan? Mungkin bolehlah target kalau staff PTPTN tu apa nak bagi referral ke kan. Itu kita work out. Itu tak tahu Zain ada dapat talk dengan PTPTN. Cuma saya nak nampakkan kat sini kita pergi kepada klien-klien masing-masing ataupun prospek masing-masing yang mereka ada akaun SSPN. RM100 sangat murah. Tak ada fee lain, tak ada fee tersembunyi. Sebab itu memang apa PTPTN sebelum ni kan ada isu kan, ada pelanggan yang meninggal yang apa SSPN yang ditabung tu tak difaraidkan kan, jadi isu viral. So dia nak tangani benda tu, dia dah work out dengan wasiah dan syarikat amanah yang lain lah. Jadi dia dah tetapkan fee tu hanya takat tu je, 200 atau 300 sahaja. So kita di peringkat naik kita tak perlu buat apa-apa, tapi kita still boleh dapat commission lah. Kalau kita memang refer klien tu masukkan ID kita. Okay, boleh? So ada soalan setakat ni. Nanti Diana letakkan apa jam kredit dekat chat. Dah ada. So boleh isi jam kredit dekat ruangan chat. So ada lagi soalan yang lain? Last. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry saya ada appointment. So yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kalau anda ada apa-apa masalah, bagi tahu Roger untuk kita berbincang. Kalau perlukan apa-apa bagi tahu. InsyaAllah kita sama-sama membantulah untuk lebih berjaya dalam bidang warisan. Kita sama-sama berjaya dalam bidang warisan. InsyaAllah boleh. Anda semua boleh. Tapi kena 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 ada semangat dan kena ada keyakinan yang anda boleh menjadi hero. Dan buat tindakan-tindakan seperti yang dikongsikan tadi yang baik-baik itu untuk ubah diri menjadi insan yang lebih baik insya-Allah. Kita sama-sama. Baik, so itu saja untuk hari ini. Jangan lupa scan jam kredit. Okay, so kita tutup dengan tasbih kifarah surah Al-As. Okey, boleh. Sebelum saya lupa, insyaAllah dalam awal bulan 1 kita akan buat program dengan Kausa Global. Kausa Global, mungkin ada yang kenal lah siapa Kausa Global kan. Ini lebih kepada program santai. Kita gather bersama-sama lah. Nanti insyaAllah kita akan keluarkan tarikhnya bila. Tapi dalam awal bulan 1 insyaAllah. Kita akan buat di office Bangi lah. Kalau tak ada arah melintang. Kalau tak ada perubahan. So nanti kita jumpa sama-sama kita jumpa sesi macam tu sangat bagus, kita boleh bertukar pandangan, dapatkan semangat, absorb antara satu sama lain, apa yang baik kita belajar kan, perbaiki kita punya ni lah berapa date 3 hari bulan Zain insya-Allah 3 hari bulan 1 setakat ni lah tentatif, tapi belum keluar, kita tengah nak buat arrange poster 3 hari bulan 1 insya-Allah hari Sabtu tak salah saya 3 hari bulan 1. Okey, sebab kita nak dapatkan tarikh pun nak dapatkan dua-dua side punya tarikh kan. So insya-Allah lah 3 bulan 1. So kita jumpa nanti. Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.